juga boleh dijual, dibeli atau diperdagangkan tanpa saksi dan tanpa suara. Apakah maksud influence peddling? Influence peddling adalah apabila seseorang itu menggunakan kedudukannya untuk memberi kelebihan kepada orang yang sanggup bayar harga, sama ada dalam bentuk wang, hadiah atau janji pangkat. Pengaruh itu dijadikan sebagai mata wang senyap untuk membeli peluang dan juga menindas yang lemah. Siapa yang mempunyai kuasa, dialah yang menentukan nasib orang lain, dan siapa yang malang, dia akan menjadi bidak dalam permainan kuasa yang tidak pernah adil. Kisah ini memaparkan sisi gelap influence peddling dalam dunia pendidikan tinggi di mana kuasa dan pengaruh akademik disalahgunakan demi kepentingan peribadi dan masa depan pelajar dijadikan taruhan dalam permainan licik seorang pendidik. Di sebuah universiti yang ternama, wujudnya segelintir pensyarah yang menyalahgunakan kuasa demi kepentingan diri sendiri. Dan di sebalik helaian silibus, tersembunyinya agenda hitam yang bakal terbongkar. Selamat pagi semua. Hari ini kita mula topik baru kita. Tapi sebelum tu saya nak cakap awak semua belilah buku saya. Buku istimewa daripada saya 200 je. Kalau awak nak A, awak beli dengan saya. Wow Prof, saya nak satu. Saya cakap kalau bayar lebih, hasilnya pun lebih. 200 kita bayar yang cukup-cukup je. Wah Prof, kalau juga rasmi ada dekat perpustakaan je tak? Cik Lia, bukan semua soalan exam keluar dalam rujukan perpustakaan. Awak faham ke Lia? Okay, kita teruskan. Di sebalik gelak tawa dan bunyi pinggan, kadang-kala kesedaran yang terbesar yang lahir dalam diri seseorang muncul daripada fisikan yang paling halus. Percayalah, saya bukan sekadar seorang pelajar. Pencegahan rasuah Malaysia, ada yang boleh kami bantu? Nama saya Dini. Saya seorang pegawai penyiasat yang sedang menyamar dalam kes melibatkan penyalahgunaan pengaruh. Saya ingin membuat laporan sulit. Baik, sila teruskan. Segala apa akan dirahsiakan sebenarnya. Saya sedang menyiasat seorang profesor di universiti yang memaksa pelajar untuk membeli buku dengan harga RM200. Jika pelajar tersebut tidak membeli, mereka akan gagal dalam subjek tersebut. Itu serius puan? Ada bukti? Ada. Saya dah rakaman video kuliah di semalam. Beberapa orang pelajar juga siap sedia untuk memberi testimoni secara rahsia. Baik, kes ini berunsur influence peddling dan lukutan berkaitan kedudukan awam. Kesihatan segera akan dimulakan. Aku tak akan biarkan pelajar terus menjadi mangsa. Awak apa ambil saya ni? Saya di pegawai SPRM. Prof Selina, anda disyaki salah guna kuasa dan rasuah akademik. Saya? Ini semua fitnah. Saya? Tolong bayar saya je. Tolong pelajar dengan menjual A. Ini bukan akademik, ini jenayah. Apa ni? Kenapa nak kena tangkap saya pula? Saya tak salah. Kenapa, Prof? Kami akan siasat. Prof,
Sila ikut kami sekarang. Saya tak salah. Universiti ini berdiri atas integriti, bukan keuntungan peribadi. Kita mungkin hanya pelajar, tetapi suara kita mempunyai erti dan negara menanti keberanian yang jujur. Hari ni kita kena buktikan walau pelajar kita mampu ubah sistem yang salah. Betul. Jangan takut bersuara. Diam, tanda setuju. Grade boleh cetak, tapi harga diri tak boleh beli. Jika anda tahu, lapor. Integriti bermula dari tindakan. Fakta mungkin hadir dalam buku, tapi nilai hidup hadir dalam tindakan. Dan itulah pelajaran yang sebenar. Integriti bukanlah sekadar kata-kata yang indah di diri pejabat atau visi sesebuah institusi. Ia adalah prinsip yang menjadi asas kepada kejujuran dan juga kepercayaan. Apabila seseorang yang diamanahkan dengan ilmu menyalahgunakan kuasa mereka demi keuntungan sendiri, maka runtuhlah nilai yang cuba dibina. Pensyarah seharusnya menjadi contoh teladan, bukannya menjadikan pelajar sebagai alat manipulasi. Namun, dari kebenaran yang pahit, lahirlah kesedaran. Pelajar kini tahu bahawa nilai sesuatu kejayaan bukan diukur dari A di atas kertas, tetapi dari cara ia diperoleh dengan usaha, jujur dan juga berprinsip. Dan bagi mereka yang berkuasa, biarlah kuasa itu digunakan untuk membina, bukan menjual nilai diri demi ringgit yang sementara.